seterusnya ini menarik. Kita nak bercakap berkenaan dengan anak kecil, risiko besar yang mana punca dan juga pencegahan kematian tidak sengaja, terutamanya kepada kanak-kanak bawah 5 tahun. Banyak isu yang bermain di media sosial sekarang. Kalau saya nak petik beberapa isu, contohnya beberapa ketika lepas kita mendengar satu kes kematian disebabkan ketidaksengaja ibu memberi ubat kepada anaknya, dan ubat itu adalah sebenarnya bukan ubat batuk tetapi metadon yang merupakan satu dadah kawalan kepada pesakit ataupun penagih dadah. Selain daripada itu juga isu terbaru di Indonesia yang mana di pusat asuhan anak-anak kecil diikat kakinya di pusat asuhan. Jadi hal-hal sebegini sebenarnya adalah satu faktor yang boleh menyebabkan kematian yang tidak disengajakan. Dan hari ini untuk bercakap berkenaan dengan perkara ini, saya bersama dengan Dr. Nadiah Azli Syam, iaitu pakar perunding pediatrik UiTM Private Specialist Center. Selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia, Doktor. Terima kasih. Selamat menarik pagi. Apabila kita bercakap dan juga mengupas berkenaan dengan isu kanak-kanak, kerana mereka ini sangat fragile. Orang kata kalau golongan rentan itu rentan, orang besar itu masih lagi boleh dikawal, tapi anak-anak bawah 5 tahun ini adalah sangat-sangat rentan dan kadang-kadang mereka tidak boleh berfikir tentang apa-apa kan. Jadi kalau dalam pengalaman doktor sendiri dalam mengendalikan kes-kes di bawah kanak-kanak 5 tahun terutamanya apabila melibatkan kesihatan juga keselamatan ini, apa pengalaman doktor yang doktor boleh kongsikan sebelum kita pergi kepada kematian tidak disengajakan ini? Okey, actually kematian banyak kes yang melalui pengalaman saya lihat sendiri, banyak kes kanak-kanak ni terjerumus ke dalam kes-kes yang kematian tidak disengajakan ni. Dan rata-rata mereka ni bawah umur 5 tahun dan kejadian-kejadian yang berlaku ni kebanyakannya berlaku di rumah, bukan di luar rumah. Dan kadang-kadang ibu bapa ada di rumah masa kejadian berlaku tetapi tidak perasan. Adakah faktor keselamatan ataupun faktor-faktor yang menyebabkan kematian tidak sengajakan itu ada di sekeliling kita di rumah? Sedangkan kita sebagai ibu bapa, kalau ibu bapa yang mungkin sangat-sangat menjaga anaknya, sudah memastikan ini selamat kan? Bagaimana reaksi kanak-kanak tersebut terhadap persekitaran yang kita nak kenal kan? Kanak-kanak ni dia aktif. Dia suka terokai, explore. Dia akan jalan-jalan, dia akan pegang apa benda masuk mulut. Jadi dia akan explore semua tempat persekitaran dia. Tapi dia tak faham kesedaran bahaya sebab minda dia belum matang. Kedua, kerana kecil, imbangan badan belum stabil. Senang jatuh. Ketiga, apa-apa benda yang masuk ke rongga udara, tersekat, mengganggu oksigen masuk ke paru-paru, pergi ke otak, sangat cepat. Kurang 3 minit, oksigen dalam otak akan menyebabkan kecacatan kekal. Dan lebih lama lagi akan menyebabkan kematian. Sebab kalau kita tengok rumah-rumah ataupun ibu bapa yang mempunyai anak kecil bawah 5 tahun ini, kebanyakan dia agak clean, barang-barang agak tinggi, TV agak tinggi. Faktor sebegini, tadi doktor juga ada sebut sebelum siaran contohnya air, dia sangat memberi risiko kepada kanak-kanak tersebut ketika mandi, salah mandi. Kadang-kadang kita macam bagi dia pergi dalam bilik air tanpa kawalan dan sebagainya. Bagaimana air itu sendiri? Contoh kalau kita letak baldi, bukan dalam pun kan. Tapi bagaimanakah situasi ini boleh berlaku? Ada actually kalau kes-kes macam ni ada banyak punca. Kalau baldi itu salah satu saja, iaitu senang lemas. Kanak-kanak ni senang lemas. Even though baldi tak tinggi, air tak dalam. Tapi bila tanpa penguasa ibu bapa, dia senang terjatuh. Bila terjatuh, dia tak pandai nak naik balik. Itu dia lemas. Lemas ni dalam baldi. Lemas terjatuh kolam renang. And then tercekik. Tercekik maksudnya kita bagi makan, contohnya biji anggur, biji ciku. Kita bagi buah ciku, biji tersekat. Bagi buah anggur, biji anggur tersekat. Tak boleh bernafas. Boleh meninggal. And then jatuh. Jatuh dari tangga. Jatuh dari buaian. Ataupun rumah kondo. Kita ada tingkap tak ada invisible grill, anak kita panjat kat balkoni, jatuh, meninggal. Ataupun yang kerap kita dengar, keracunan makanan. Makan sesuatu tapi sebenarnya bukan makanan. Contohnya kalau baru-baru ni satu yang tadi sebut ubat batuk. Ibunya ingat ubat batuk, berikan pada 3 anak, rupanya itu metadon. Satu anak meninggal. Ada kita dengar lagi baru-baru ni makan keropok. Keropok sebenarnya dalam keropok tu
ada racun tikus. Oh. Dekat kebun, dia punya warga tempatan dia akan letak racun tikus dalam keropok. Dia akan gantung kat tepi-tepi pagar mengelilingi kebun untuk memerangkap monyet. Jadi kanak-kanak 2 orang ni dia tak tahu. So dia ingat keropok, dia makan. Suddenly dia terus jadi berbuih sawan. Mak dia bawa datang ke hospital, dah meninggal. Okay. Ada lagi insiden. Setiap beberapa bulan kita akan dengar anak tertinggal dalam kereta. Itu selalu dengar. Bila sedar selepas 7 jam, 9 jam, bayi umur 7 bulan, anak umur 2 tahun meninggal. Ada yang parents pergi bersarapan, balik lupa anak tinggal kat belakang, tidur. Jadi abang balik sarapan, keluar je kereta, tak check pun kat belakang. Sedar-sedar selepas 5 jam anak kita dah tak bernyawa. Ataupun pintu rumah kita tak tutup, atau kita tutup tak rapat. So kanak-kanak ni suka buka-buka teroka, buka pintu, lari ke depan, kena langgar kereta, kena langgar lori. Jadi banyak sebenarnya faktor-faktor yang tak sengaja. Betul. Kalau kita nak perincikan satu-satu lah, okeylah banyak kan. Tapi kalau kita nak mencari puncanya, dia agak ada dalam grey area lah. Betul. Kan. Kalau kita nak melihat, katakanlah satu situasi itu berlaku dan kita melihat satu keadaan kecemasan kepada anak tersebut, apakah langkah awal yang kita boleh lakukan? Boleh divide pada situasi lah. Dia kan? First situasi kita mencegah. Pencegahan actually menyelamatkan nyawa. Mencegah ni kita kena pastikan anak-anak diawasi setiap masa. Ketika bermain, jangan tinggalkan seorang-seorang bermain di bilik tidur, bermain di bilik air ataupun di dapur. Yang kedua, kita pastikan rumah kita child proof, safety. Yang maknanya kalau ada tangga, letakkan pagar. Kalau ada tingkap, letakkan kunci keselamatan atau invisible grill. Kalau ada baldi, lepas guna baldi mesti buang air terlangkupkan. Kalau ada ubat-ubatan atau pencuci cair deterjen rumah, jangan letak dekat kabinet bawah. Sebab kabinet bawah budak akan buka. Letak kabinet atas. Kuncikan kabinet tu. And then seterusnya itu langkah pencegahan yang kalaulah terjadi juga. Pencegahan satu lagi, kalau berikan anak makan. Kita kan suka bagi buah anggur, bagi macam tu je. Kita kena potong kecil-kecil. Kalau ada biji, keluarkan dulu, baru bagi. Kalau ada sausage, potong kecil-kecil, baru bagi. Jangan sumbat je terus. Ada kejadian yang budak besar juga 5-6 tahun makan buah, makan gula-gula getah bulat, tersekat kat kerongkong, meninggal. Walaupun kita rasa macam 5 tahun, 6 tahun, 4 tahun tu dah besar, dah boleh bukan sausage, boleh bukan anggur kan. Tapi itu biasa. Boleh, sebab saluran pernafasan mereka kecil. Jadi kalau dah terjadi, itu langkah pencegahan. So kalau lah terjadi, apa ibu bapa perlu buat? Pertama, dasar kita akan sarankan Kementerian Kesihatan, kita sarankan ibu bapa mesti belajar. Kita sarankan belajar tentang pertolongan cemas. Panggil kecemasan 999. Berikan bantuan CPR, pertolongan cemas. Ini boleh dibelajari daripada kempen-kempen kesedaran dari St. John, dari Bulan Sabit Merah, dari kita punya kempen kesihatan dari Kementerian Kesihatan juga ada berikan community punya kempen kesedaran pertolongan cemas. Sebab CPR, pertolongan cemas yang diberikan seawal yang mungkin menyelamatkan nyawa. Kalau dalam situasi tadi kan, ambil metadon tu kan, ubat batuk kan, katakanlah secara generalnya tersalah makan ubat. Katakanlah diberi ubat lain, tersalah makan ubat. Kadang-kadang sebab bapa ni kadang-kadang dia campur ubat semua benda dalam tea. Betul kan? Itu situasi lah. Bagaimana situasi ini, dan kita nak mengenal pasti mereka tu salah makan ubat? First, cegah. Kalau ada ubat, jangan letakkan dalam peti sejuk yang budak-budak boleh buka dan terus ambil. Mesti letak dekat kabinet atas dan berkunci. Kita kena amalkan tu. Kalau kita ada tablet, kita punya tablet ubat tu, kita letak dalam beg, handbag. Dan kita letak je atas meja. So anak kita pegang-pegang, keluarkan dari handbag kita, terus makan. Banyak kejadian berlaku macam tu dan berbahaya kepada kanak-kanak. So kalau kita ada kesedaran untuk mencegah, untuk mengelakkan daripada terjadi, itu nombor 1. Tapi bila terjadi, contohnya dah salah makan ubat, kita mesti cepat bawa pergi jumpa doktor. Kadang-kadang bila kita sedar je, maka dah minum dah, tapi kita tak tahu kuantiti.
berapa banyak minum. Tapi anak kita masih okey. Jangan tunggu ada simptom muntah, pingsan, sawan, berbuih mulut baru nak pergi. Terus pergi ke klinik, hospital terdekat, dapatkan rawatan doktor. Masuk ward untuk pemantauan. Okey, soalan terakhir saya kepada, mungkin boleh berikan nasihat kepada ibu bapa yang menghantar anak mereka ke pusat asuhan. Kerana itu dah di luar kawalan ibu bapa pula, bagaimana? Betul. Okay. Nombor satu, bila hantar anak ke pusat asuhan, pastikan pusat asuhan itu adalah pusat asuhan yang berdaftar. Bertauliah berdaftar. Berdaftar. Jadi cikgu-cikgu yang ada, para pendidik ataupun penjaga yang menjaga anak-anak kita, bayi-bayi kita adalah yang terlatih. Dan bila berdaftar, maksudnya apa-apa kejadian kita akan boleh segera laporkan kepada pihak yang berkenaan. Okey, yang kedua, kalau kita hantar anak kecil, kalau hantar pagi, petang baru ambil. Okey, tapi kalau baru hantar, kita akan galakkan untuk datang spot check tempat tu. Kita akan spot check. Kita datang tengok. Tengah hari kita datang tengok anak kita. Okey, tengah tidur, beri susu macam mana. Bila kita spot check tu, kita akan nampak actually apa yang cikgu-cikgu, pengajar atau penjaga yang buat. Jaga anak kita macam mana. And then, yang ketiga, kita kena pastikan kita sentiasa berhubung dengan cikgu dekat situ. Bagaimana keadaan anak kita. Kalau anak kita tidak sihat, janganlah hantar. Kerana anak kita batuk, sesama, demam, kita jangan hantar. Walaupun sikit. Kalau boleh, jangan hantar. Sangat fragile kan? Yes. Nanti dia semakin merudum, semakin teruk, tak ada orang perasan. Macam tu. Okey, itu saja masa yang kita ada. Terima kasih banyak Dr. Nadia. Panjang lagi sebenarnya kalau kita nak bercakap tentang tips ibu bapa dan juga tips untuk menjaga anak-anak terutamanya di bawah 5 tahun ini. Kerana dia sangat sensitif, sangat fragile dengan keadaan di sekelilingnya. Saya akan nasihatkan pada ibu bapa semua, ruang selamat sangat penting untuk kanak-kanak, biar mereka meneroka, tapi pastikan mereka terokai dengan risiko kematian kosong. Risiko kematian kosong. Terima kasih banyak Dr. Nadia. Okey. Dari pakar perunding pediatrik UiTM Private Specialist Center. Dan kita teruskan seluar.